Hello everyone. ニーハオ、シンシャオ、スラマシャン。地球ってたくさんの人がいてたくさんの言葉があるんだね。これから世界中のみんなに会うのが楽しみだ。俺たちの世界中での活躍、ウルトラマングローバルで見てね。よろしく。争うことは好きじゃない。でも俺が守る。一人地球に流れ着いた宇宙人、大切な仲間たちと手を取り合っていく物語。ウルトラマンテオ。Masa serangan tu, pekerja pembinaan bandar Wak Dasumi. Sejak kebelakangan ni, dah banyak sangat kes serangan makhluk misteri yang berlaku di bandar ni. Puan Sawah, cuba tengok ni. Kalau tak salah, ini benda yang sama terlekat pada muka mangsa. Awak tolong ambil sampel ni. Saya nak cuba kaji. Baik. Wak Dasumi ialah kawasan luar bandar yang terletak di pendalaman Teluk Aomi. Dulu ianya bandar nelayan miskin bernama Kampung Wak Dasumi. Ia ditubus guna dari laut 200 tahun lalu dan kampung itu menjadi bandar moden Wak Dasumi. Curamnya cerun kat sini. Apalah, awak kan muda lagi. Teruskan berjalan. Alah, Puan Sawah pun masih muda juga. Kalau umur awak 30-an, awak akan tahu penat ni macam mana. Tengok ni, ada lendir lagi. Batu apa ni? Peliknya. Batu tu kah? Kat sini ia dipanggil Raja Ragon. Raja Rakun? Sebenarnya, batu ni macam pelindung. Itu cerita lama, jadi saya tak berapa pasti. Ada tak siapa-siapa kat sini yang lagi tahu pasal Raja Ragun? Oh ya, kalau tak silap Nagi Urusawa. Dia lagi tahu pasal cerita tu. Tapi orangnya pelik sikit. Satu masa dulu, semua tempat ni adalah laut menghubungkan budaya kampung ni dengan daratan sehinggalah sejauh Oseania di lautan Pasifik Selatan. Hebatnya! Yang ni pun hanyut ke sini? Ya, betul tu. Yang tu ialah kampung kami. Kalau kamu nak tahu, kampung ni menghadap laut. Tapi Puan, yang ni plastik Minta kan? maaf, Cik. Jangan sentuh yang tu. Raja Ragon adalah pembawa tuah kami dan melindungi semua nelayan kat sini. Tapi ia telah buat sumpahan dahsyat ke atas mereka yang tak percaya. Poskad tu sekeping 200 yen. Harta budaya penting yang suka difahami. Tarian Ragun. Yang tu tarian orang-orang Ragun. Satu masa dulu, mereka adakan pesta dan tarian. Mereka buat tu khas untuk Raja Ragun. Tarian Ragun tu diadakan dekat gerbang Ama yang terletak di atas Gunung Uzumi. Gerbang Ama? Ada pentas batu besar kat situ. Tapi kena hati-hati. Ada orang hilang dekat-dekat kawasan gerbang tu. Kalau pergi dekat sana, kamu tak boleh balik nanti. Amboi, betul-betul misteri tu. Kenapa tu? Ada budak pelik kat luar sana. Boleh jadi dia tu adalah Raja Ragon. Raja Ragon dikatakan menunjukkan diri sebenarnya pada wanita muda yang cantik dan berhati suci. Wanita muda yang cantik dan juga berhati suci? Saya ni bukannya... Cik Ichika? Ya? Saya nak pergi siasat kat gerbang Ama tu. Awak tunggu kat sini dan periksa bahan-bahan ni. Roger. Ini dia. Jadi inilah gerbang Ama yang dia cakap?
Tanah dekat sini tak stabil akibat daripada tanah runtuh. Memandangkan dekat dengan bandar, batu ni akan dialihkan tak lama lagi. Struktur batu neolitik yang besar boleh jadi ia sejenis makam. Dan dia ni sama masa jumpa kat tempat kejadian. Ini Sawah bercakap. Jalankan analisis. Neutrino satellite di lokasi saya. Roger. Saya memang suka benda-benda misteri macam ni. Orang muda zaman sekarang tak suka cabaran. Kamu lain dari yang lain. Nenek tahu, sebelum Sphere serang planet bumi ni, saya selalu meronda dengan motosikal. Saya nak ke satu tempat yang saya tak pernah pergi. Kalau saya nak tengok laut, saya ikut je kehendak hati saya. Mesti kawasan kampung ni cantik. Sebelum laut kat sini dikambus. Memang kawasan kat sini cantik. Lautnya tak tercemar. Dan langitnya cukup cerah. Nenek suka kutip siput laut dari pasir yang putih di pantai. Nenek suka kutip siput laut? Tapi bukan ke kawasan kampung ni ke atas laut 200 tahun dulu? Dahlah. Cepat periksa barang-barang tu. Lepas tu kamu pergilah. Nenek tengah sibuk ni. Nenek Nagi? Lagi sekali. Analisis selesai. Bacaan gelombang graviti adalah tidak normal. Bacaan tak normal? Ada tekanan yang tidak diketahui sedang berlaku pada plat bawah tanah sana. DNA daripada lendir yang kami baru terima mempunyai sifat yang ada pada mana-mana reptilia laut dan mawas. Jadi, maknanya ia adalah spesies yang tidak diketahui? Legenda makhluk separuh manusia, separuh ikan boleh ditemui di merata dunia. Ikan duyung lautan Pasifik Selatan. Kejadian di bandar Innsmouth, Amerika Syarikat. Dalam kitab Injil Lama, ada juga disebut tentang Dewa Ikan Dagun. Raja Ragun mungkin satu daripada makhluk yang dikenali sebagai Deep Ones. Wan Sawah, saya dah siasat semua mangsa serangan makhluk tu. Mereka adalah pekerja syarikat pembinaan dan juga kaki tangan kerja raya. Semua mangsa ni adalah orang-orang yang terlibat dengan pengalihan gerbang Amar. Minggu depan kami akan sambung kerja pengalihan, ya? Mungkin serangan makhluk tu bukannya secara rawat, tapi sebenarnya disengajakan. Kawan kami tak cedera. Baik, saya faham. Terima kasih banyak, Encik. Jomlah. Baik. Macam mana? Kaki tangan bandar tu tak ada kecederaan. Makhluk tu masih berkeliaran. Ia pergi arah sini. Oh, cepat, cepat. Mari pergi. Kita bunuh dia. Tak guna betul. Cepat. Kat sana! Cepat, kita berpecah! Roger! Awak okey ke? Saya okey.
Kenapa buat macam tu? Kamu berdua boleh tengok sendiri. Rumah nenek banyak kenangan lama. Rumah ni ada banyak kenangan lama. Tapi masalahnya saya tak Hanya nampak. wanita muda cantik dan berhati suci je boleh nampak semua tu. Ya, apa-apa je lah, Nek. Sekarang, wanita muda, saya nak kamu pegang tangan saya. Apa? Nak bermain dengan saya? Terima kasih. Malu tu tak buat apa-apa pun. Malu tu cuma bermain dengan saya. Nampaknya budak kecil ni dah kena rasuk dengan Raja Ragun. Raja Ragon mesti dihantar balik ke Germang Amat sekarang. Mari kita buat tarian Ragun untuk hantar ia pergi sekarang. Tak nak. Saya tak nak berpisah dengan dia. Pergilah sekarang. Lepaskan. Gerak macam ni. Lepaskan saya. Teruskan menari macam ni. Tidak. Hentikan. Sekarang Raja Ragun tu tak boleh dibiarkan keluar pada zaman kita ni. Ia berlaku 70 tahun lalu. Saya sebagai orang Ragon terakhir di dalam kampung Wadat Sumi diamanahkan melindungi gerbang tu. Saya tetap juga nak hentikan kerja pengalihan tu. Saya ingin melihatnya lagi. Sementara saya masih hidup lagi. Gempa bumi! Ia bermula 8 km di bawah bandar. Ia gempa bumi setempat. Magnitude dianggarkan 6.7. Ini sawah bercakap. Ada kaju muncul dekat sini. Nampaknya kita dah lupakan ikatan kita dengan laut. Raja Ragon murka sebab dibawa jauh lebih lama dan menjadi dewa amarah. Tak ada siapa yang boleh hentikan Raja Ragon sekarang. Nenek Nagi! Amaran kecemasan kod 3 untuk seluruh bandar Wadat Sumi. Kanata, pergi sana dengan Guards Falcon. Roger. Tekanan pada plat bawah tanah di kawasan tu telah mencapai hadnya. Ia boleh menyebabkan tanah yang besar cepat tenggelam. Jadi maksud awak seluruh bandar Wak Dusumi ini akan alami banjir? Nenek Nagi!
jauh dari bandar ni. Serahkan pada saya. Ultra Dimension! Ultraman Deckard! Last time! Hajimu, itu bumi. Nenek! Saya nak jumpa dia. Kalau boleh, saya nak minta maaf dengan dia. Mari, jom main sama-sama. Kita boleh bermain buat selamanya. Untuk bermain dengannya dan redakan kemarahan supaya ia boleh kembali ke dunia mistiknya. Nanti, tunggu dulu, Nenek Nagi! Saya sebenarnya nak pergi bersamanya. Semua orang yang rapat dengan saya dah tak ada. Kamu masih muda. Dan kamu tak pernah pun rasa hidup sendirian. Nenek dah silap! Apa? Kita berdua sama. Sofia telah memisahkan saya daripada rakan-rakan saya. Dan juga teman pembangunan angkasa sekali. Tapi saya takkan cuba lari dari dunia ni. Hati Nenek tak ubah seperti gerbang Amar tu. Tolong jangan tutup hati Nenek. Tolong jangan asingkan diri Nenek. Jangan masuk sana, Ichika! Awak takkan dapat keluar dari gerbang tu! Ichika!
hanya untuk manusia. Jangan halang saya. Saya nak pergi bersama Raja Racun. Tak boleh. Nenek kena keluar dari tempat ni. Awak berdua okey ke? Nenek okey ke? Gerbang tu akan runtuh. Kita kena pergi. Maafkan saya. Selamat jalan, Raja Ragun. Saya peliklah. Gerbang Amar tu apa benda sebenarnya? Boleh jadi ia satu gangguan dalam ruang masa. Ataupun ia dipanggil keunikan dalam fizik partikel. Dunia sains mungkin dah semakin maju. Tapi masih ada banyak perkara yang manusia masih nak faham. Dulu kita semua percaya akan ada dunia mistik di sebalik lautan di planet bumi ni. Ada masanya ia bawa hasil yang banyak. Ada masanya ia bawa bencana. Dunia kita ni memang hebat. Ya tak ya kan? Ichika mana? Dia sambung penyiasatan. Ikut imajinasi kamu. Oh, yelah. Untuk kamu. Betul ke ni? Bayar nenek 500 yen. Serius lah ni? Gurau je lah. Kamu simpanlah. Reaktor pengeluar es plasma menghasilkan tenaga yang banyak. Apakah rahsia di sebalik tenaga misteri itu, ya? Seekor kaiju muncul. Satu rahsia terungkai. Dan juga akan datang dalam Ultraman Decker, Nilai Keamanan. Jumpa lagi nanti. Minna, 楽しんでくれたかな。チャンネル登録すると動画の最新情報が届くんだって。君の応援待ってるぞ。